aku akan membuat reaction video tentang AI Team, Alif Irfan Team. Okey? Apakah itu best? Kata orang best, kata orang seronok. Aku pun tidak pasti dan aku pun mencuba. WhatsApp Alif Irfan. Okey, kita yang jelas sekali guys. Betul atau bohong lelaki versus perempuan team? So kita tak nak lengahkan masa, jom kita mulakan. Betul atau bohong lelaki versus perempuan AI Team 2026. Okey, so kita akan mulakan lelaki. Aiman Junaidi, silakan. Okey, soalan dia berbunyi, soalan pula. Pernyataan dia berbunyi macam ni. Saya pernah tidur dengan gelandangan selama seminggu. Betul ataupun bohong? Itulah dia. Tengok rambut macam ya. Okey, ni soalan pertama lah. Pertama, okey. Kita orang macam percaya benda tu sebab tengok daripada luaran, tapi macam naklah buat pura-pura tanya. Kau tidur tu dekat mana? Dekat KL. Kat mana? Spesifik. Dekat kedai-kedai. Tepi-tepi jalan kedai-kedai. Bijaknya kau menipu. Guys, Okay, Aiman. Ha. Waktu tu kau umur berapa? Waktu tu aku umur 20 tahun. 20? 20 tahun. Bukan kau dekat pondok masa tu. Pondok atau aku berapa tahun? Tak Tapi atas sebab apa yang sampai kau kena tidur dengan gelandangan? Kenapa seminggu? Sebab aku tengah nak buat something. what the fuck? What is something? Sudah cerita sebab aku rasa macam aku nak rasa vibe tu dan aku nak tahu Borok. macam mana Tipu. kehidupan diorang. Lain macam tak boleh tanya dah mana ibu ayah dia. Dah 3 soalan je. Ui, lain macam nak rasa. Okey, baik. Okey, korang diberi masa 30 saat saja untuk membincangkan. Silakan. Tipu, Cok. Tipu. Aiman pernah tidur dengan gelandangan selama 1 minggu. Betul atau bohong? Kami sebulat suara mengatakan pernyataan Aiman tadi adalah bohong. Baiklah. Bohong adalah pilihan perempuan. Aiman pernah tidur dengan gelandangan selama 1 minggu adalah Bohong. betul. Apartment. For what? Dengan gelandangan. Dengan apa gelandangan? Dengan apa gelandangan? Kenapa susah sangat nak percaya? Kita orang nak tutup aib. Sebenarnya kita nak tutup aib dia je. Satu mata untuk lelaki dan kita akan pergi ke pernyataan perempuan. Silakan. Okey, soalannya. Dulu, aku pernah pecahkan, maksudnya tendanglah mudguard boyfriendku sebabkan tergonceng perempuan. Dan aku pernah pergi rumahnya, kasih gegar dindingnya sebab dia nak balas chatku jam 12 malam. Borok. Bohong. Betul atau bohong? Kena tanya Lukmi. Bohong guys. Dari percakapan pun bohong. Okey, ada soalan untuk Faiz. Waktu umur berapa kau buat benda tu? Time tu aku menengah atas, tingkatan 6 atas. Umur berapa tu? 6 atas kah 6 bawah? 18, 19 begitu. Betul-betul. Okey, ada soalan. Time tu pagar warna apa? Time tu plywood. Time tu plywood. Dia dindingnya plywood, lepas tu aku tolak radap. Betul-betul membantu soalan tu. Last. Tanya last soalan. Tolong soalan membantu Soalan mata. Boyfriend tu nama apa? Bohong sudah tu. Boleh tahu lah nanti. Nanti bip lah. Betul.
Bib kah? Bip, kita bip. Tak payah sebut. Okey. Oh, nama sedap. Nama sedap. Okey, dah habis 3 soalan dah. Banyak sangat-sangat soalan yang tidak membantu, tapi tak apa. Sila bincangkan. Bohong. Okey. So, sekarang ni masa untuk menjawab. Fael pernah pecahkan magat motor boyfriend sebab boyfriendnya kantoi bonceng betina lain dan pernah runtuhkan dinding tempat tinggalnya jam 12.30 malam sebab lambat balas chat. Betul atau bohong? Bohong. Okey. So, lelaki memilih bohong. Fael pernah pecahkan magat motor boyfriend dia. Betul Dan ke? juga pecahkan dinding jam 12 malam sebab tak balas chat. Adalah betul. What the fuck, man? How? Tidak masuk Alah, takkan akal. tak expect benda tu. Tidak masuk Tak kena akal. bonceng perempuan, gila eh. Weh, psycho takut Bahaya ni. Suruh gonceng perempuan lain, pecah lah. Bahaya. Agresif. Okey, so sekarang ni mata satu berbalas satu. Kita pergi ke pernyataan lelaki. Alright. Betul ke bohong daripada saya adalah Syami pernah masuk rumah anak yatim di atas alasan tertentu. Betul atau bohong? Masuk tu duduk ataupun program? Tak, bila Asna tanya macam ni, Syami nak ingat balik sakit. Jawab je lah. Masuk duduk di Tontonan situ sementara apakah ataupun ini? Sementara. ada... Macam best sementara di minggu macam tu. Okey, satu soalan dah sementara. Okey Syamil, waktu masuk tu Syamil umur berapa? Time ni masa mak ayah aku lepas bercerai lah. So mak aku tak dapat nak jaga kedua-dua anak. Dah lah So guys. dia terpaksa hantar salah seorang. Aku pun bosan Aku pun bosan dan aku nak tahu kenapa. Tak tahu lah guys. So ya, itu sahaja video kali ini. Aku harap kamu enjoy dan bye bye.